Hello, pilih matcha atau pilih kopi? Kalau pilih kopi, baik kau pilih mic ni. So, inilah dia wireless mic dari Boya, iaitu model Boya Mini. Bukan setakat mini, tapi ultra mini wireless microphone. Seriously, mic ni memang paling kecil yang pernah aku nampak. Korang tengok sendiri mic ni sebesar duit siling 10 sen je weh. Duit 10 sen pun gemuk lagi dari mic ni. Memang kecil gila. Yang best, kalau pakai kat baju memang tak terasa macam ada mic. Collar baju pun tak menggelebih. Memang best mic ni. Berat mic ni hanya 5 gram sahaja. Ada 3 level noise cancellation, plug and play, tak perlu download apa-apa application, dan bateri dia pula mampu bertahan selama 30 jam lama dia. Memang puas hati. Ada dua varian color, iaitu hitam dan putih. So dalam box korang akan dapat satu user manual, satu warranty card, dan Boya provide 2 tahun warranty untuk mic ni. Dapat satu storage bag, dan ini dia punya charging case. Kecil comel je kan. Sekali pandang dah macam charging case earbud. Kecil macam ni memang senang untuk dibawa ke mana saja. So senanglah nak buat konten dekat mana-mana menggunakan mic Boya Mini ni. Dalam case ni korang akan dapat 2 mikrofon dan 1 receiver. Korang juga ada option untuk beli 2 receiver. So akan ada 2 receiver, iaitu USB-C dan Lightning. Boleh digunakan dekat Android dan iOS. Receiver dia pun kecil comel je. So inilah rupa mic dia. Seriously memang kecil. Sebesar duit shilling 10 sen je. Bahagian belakang ada pengepit. Bahagian bawah pula ada port charging, dan bahagian tepi ada satu button power dan juga button untuk noise cancellation. Oh ya, bahagian bawah receiver ni ada satu button untuk noise cancellation juga, dan juga button untuk voice changer. Ada 3 voice yang korang boleh gunakan nanti. Jom kita cuba try test mic ni dan tengok perbezaan sebelum dan selepas menggunakan mic ni. So sekarang ni suara yang korang dengar adalah direct daripada kamera aku sendiri tanpa sebarang mic. Sekarang kita akan bezakan antara suara original dengan suara bila kita pakai mic Boya Mini tadi. Jom kita pasang mic tu dulu. So macam mana korang dengar? Beza tak dengan suara yang tadi? Lagi clear kan? Dengan mic sebesar ibu jari ni boleh menjadikan suara korang lagi sedap. So kalau korang nak buat konten, make sure suara mesti clear dan mesti jelas dan sedap didengar, barulah video korang jadi menarik. Sekarang ni aku akan onkan kipas ni. Korang boleh dengar bunyi angin dia. So bila aku letak dekat belakang, korang boleh dengar tak lagi dia punya suara angin dia? Dia punya bunyi angin dia. Menarik kan mic ni? Dah lah kecil, suara pun sedap, nak dibawa ke mana saja pun senang. So macam biasa, kalau berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni.